scrolling. Hari ni Natasha jual rumah landed, nak tunjuk rumah Alva Resident dekat Cyberjaya. Rumah ni saiz 22 darab 70, boleh masuk 4 kereta, 2 dekat dalam, 2 dekat luar. Dia adalah 3-phase electricity, didatangi dengan EV dan juga water harvesting system. Dan dia ada 4 bilik air. Ini adalah ruang tamunya. Ruang makan, boleh masuk 8 seater. Dan ini adalah ruang store. Sorry lah, store ni gelap sikit. And then bawah ni kita ada bilik tidur, boleh masuk queen bed. Dan bilik air dia, apa yang kita nampak, what you see, what you get, macam hotel. Okey, dan sini adalah ruang dapur dia. 11 kaki lebar dan juga backyard belakang. Kita ada 5 kaki terrace dan juga 10 kaki tanah belakang. Rumah ni adalah individual title. Dia siap tahun 2027 kuartal ke-4. Very low density, kurang daripada 150 unit sahaja dalam satu taman perumahan. Dan rumah ni lokasi dia betul-betul tepi highway. Kita boleh nampak Putrajaya daripada balkoni. Ruang utama, family hall. Bilik ketiga comes with attached bathroom. Dan bilik kedua comes with attached bathroom juga, sama saiz dia. Okey, dan ini adalah bilik mami dengan daddy. Of course ada bilik air lah, takkan tak ada bilik air kan? Bilik air dia macam hotel. Okey, Allah. Dan kita ada balcony. Jadi apa tunggu lagi? Kalau anda berminat, rumah ni harga sangat murah, RM882,000 saja. Postcode Cyberjaya. Hubungi saya sekarang, tekan beg biru dekat bawah. Assalamualaikum.